Bahan pertama sacak enci, yes. Tapi bukan minyak daun dia yang dikeringkan. Tapi dia punya bermanfaat sama je. Kebaikan omega 3 dalam sacak enci adalah dia anti radang, dia ada anti-inflammation. Manfaatnya hampir sama dengan minyak. Lepas tu, koko. Ini yang buat rasa sedap. Kenapa kita masukkan koko ataupun coklat? Sebab kita nakkan magnesium dalam coklat. Magnesium, kebaikan dia sebagai mood booster. Lepas tu, ginseng. Ini pun bahan yang istimewa dalam Arowana Coffee. Nampak? Ginseng memang brain booster. Sebab dia ada dua bahan ni lah. Saponin dengan phenolic acid ni sebagai brain booster. Lepas tu Ningxi. Dia memang banyak terkenal tentang immune booster. Dan ada kajian menunjukkan anti-cancer. Dan juga liver detox lah. Lepas tu Mark. Okay, ini sebab kita nak dapatkan dia punya serat fiber. Dia ada phenolic compound, ada enzim. So inilah yang akan membantu melawaskan pembuangan. Lepas tu next adalah Arabic gum. Kebaikan dia adalah prebiotik, membantu untuk pencernaan dan penyerapan zat. Next, kopi Arabica dan rum. Kita combine dua-dua ni sebab satu rasa dia. Kita nak dapatkan dua rasa yang berbeza. Lepas tu dia ada caffeic acid. Inilah yang memberikan keistimewaan selain daripada caffeine tadi tu. Melancarkan aliran darah, stimulan energy booster. Memang untuk tingkatkan tenaga lah. Next, Arabica palm sugar. Gula arang kita panggil. Kecil manis boleh sebab gula ni dia tak naikkan gula dalam darah. Dia untuk diabetik boleh. Dia samalah macam stevia.